ayam ni berapa lama perak? Ni dalam 2 jam. 2 jam lah. Dia rempah kan? Ya. Okey, kami on the way ke Padang Besar Perlis. Balik start bercuti lah dekat sini. So, orang tempat perut Pulau Selapak belum lagi sarapan. Jumpa satu kedai ni, dia tepi jalan je. Dia jual pulut ayam. So, nak tahu apa lagi yang ada dekat sini dan dekat mana kedai ni lah. Layan video ni sampai habis. Memang layan bro, memang layan bro. Okey, kedai Saraf Pulut Ayam ni kan, dia ni lah. Sana daripada Kangak, berdepan dengan tu lah. Itu adalah pasar raya ataupun kedai Borong Den CS. Sana menuju ke Padang Besar. Dia pun tepi jalan je kat sini. Saraf Pulut Ayam Berseri. Dekat kedai ni unik tau. Dia punya nombor meja, tengok. Dia pun buka atas. First time jumpa ni lah. Saya nak pulut ayam. Ayam lada isi. Boleh. Boleh. Okey. Nasi komok lah. Ya. Boleh nak try? Nasi komok. Boleh. Pus pinggan. Oh, nasi komok pun ada, geng. Dia punya lauk. Boleh ambil ayam goreng boleh? Boleh, ayam ni boleh dek. Ni ayam apa ni? Ni ayam ni masuk dengan nasi tadi kan. Oh, ambil ayam goreng lah, ayam goreng. Ayam goreng. Yang ni ambil ayam goreng paha. Ya, boleh buat. Tu je. Okey, lepas tu dia punya macam ni sepinggan berapa dek? Dengan RM7. RM7. Kalau pulut ayam? Kalau pulut ayam? Pulut ayam RM7 sama. Sama harga. Okay, Assalamualaikum hai guys. Apa khabar semua? Selamat kembali menonton ke channel YouTube Warung Hunter. Nama saya Abang Wee. Dan lah ni saya berada di Perlis. Kami on the way nak ke Padang Besar sebenarnya. So nak sarapan pagi, singgah dekat sebuah gerai ni tepi jalan je. Dekat Berseri. Nama kedai ni Saraf Pulut Ayam. Orang pun tak berapa ramai. Hari ni hari Ahad. Cuaca cantik. So inilah dia menu-menu yang kami order. Pulut ayam. Ni sepinggan ni katanya RM7. Ada pulut ayam, dia bagi sekali dengan dia punya sambai dia. Lepas tu saya order juga ni lah. Nasi komok juga bagi RM7. Lepas tu saya punya anak order ni lah. Ada loceng tu, dia pun makan pulut ayam. Kami tengah makan ni lah. Dekat sini selain daripada pulut ayam dan juga nasi komok ni, ada juga nasi putih ataupun nasi campur lah. Pagi-pagi dia boleh makan nasi campur. Dia pun juga ada menu roti canai kat sini. Ada juga roti pisang dan macam-macam jenis roti lah kat sini. Saraf Pulut Ayam kat sini kan, dia adalah cawangan yang kedua lah. Cawangan yang pertama dia pun buka dekat Santan. Dekat sini dia pun buka lebih kurang dalam setahun lebih macam tu lah. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Manis betul. Macam terlebih susu sikit. Betul untuk nak tolong saya, dia order ni lah. Green tea. Biasalah kan kalau orang kata apa, kalau makanan Thai tu kan, green tea ataupun red tea tu wajib ada lah. Jom tak makan tu dia punya pulut ayam. Tu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pulut ni, dia orang apa, pulut kosong lah. Dia tak tanak dengan santan. Dia punya ayam goreng. Ayam dia rasa macam ada rempah-rempah sikit. Dia kan pulut ayam ni, apa yang buat kena sedap adalah dia punya ayam goreng dan juga dia punya sambal dia.
dia punya kuah dia jenis yang cayak lah. Sangat sedap. Dia masuk dalam mulut kan, dia main pedas dulu, ujung-ujung tu main dia punya manis. Bawang goreng. Bawang goreng segala dia pakai. Ini kalau guna bawang goreng yang homemade ni lagi best ni. Kita ayam goreng cicah dia punya sambai. Siap. Jom. Ada juga menu loceng kat sini. Kau yang suka loceng, boleh loceng. Lepas tu kami main agak lewat lah 10.30 macam tu. So orang pun dah tak ada orang lah. Masih baik pulut ayam ada lagi. Dekat Perlis ni kan, dia sebenarnya ada banyak lah pot untuk kita nak kenal pulut ayam ni. Saya selalu balik Perlis, saya selalu makan dekat Kak Ida pulut ayam Titi Chai. So hari ni orang dapat kebetulan nak pergi ke Balam Sang. Singgah kedai ni. Dia punya pulut dia banyak tak tau. Kak Ida pulut dia bukan lembut sikit lah. Kan? Okey, pulut ayam ni kan saya tak terpisat sebab saya nak makan pulut ni lah. Nasi komok. Jom kita test dia punya nasi komok macam mana. Asal dia. Dia letakkan juga dengan timun. Oi, jatuh. Timun jatuh. Jom. Nasi dia lembut. Dia guna buah biasalah. Kalau kita orang Melayu kita, buah basmati lah kan. Ni mungkin pakai buah siam kot. Itu dia. Dia punya nasi komok. Nasi komok dia sedap. Ada rasa rempah-rempah kuat juga. Asal dia punya rempah dia. Nasi dia lembut. Tapi saya tak nampak pula kuah. Biasanya kalau saya makan nasi komok, saya akan dapat satu kuah tau. Tapi sini dia cuma bagi sambai je. Dia ayam goreng yang sama lah. Kalau tak mau makan ayam goreng ni, boleh juga makan dia punya ayam yang dia masuk sekali dalam nasi ni. Jadi dia punya ayam depan-depan lagi sebab saya ambil yang dia berwangkat tadi. Panas. Dia punya sambai dia ni makin lama makin pedas. Ambil dia punya nasi, ayam dan juga dia punya nasi, dia punya bawang goreng sikit. Ayam goreng. Mantap. Okey, baik, sekian saja untuk episod kali ini. Terima kasih kepada korang semua yang sudi tonton video ni sampai habis. Teman saya dan juga family saya sarapan pagi dekat Saraf Pulut Ayam yang terletak di Berseri Perlis. Okey, depa ni buka setiap hari kecuali hari Jumaat depa tutup. Jumaat mau juga mai start pukul 6.30 pagi sampai pukul 2 petang. So macam biasa jangan lupa support saya, subscribe channel YouTube Warung Hunter, follow saya juga di platform yang lain, saya di Facebook, Instagram dan juga TikTok Warung Hunter. Apapun nasi komok dan juga pulut ayam yang saya makan ni macam gini lah, memang layan bro. Jumpa lagi, stay safe geng. Assalamualaikum.